hari-hari yang mendatang insya-Allah SWT. Saya rasa kita pada sampai setakat ini dahulu. Dan maafkan saya kalau ada soalan kesilapan, dan kalau ada soalan-soalan yang mungkin ditujukan untuk tak jelaskan pun minta penjelasan. Ada soalan kalau ada. Sahabat kita tanya, kenapa anda pilih hadis-hadis ni berbanding hadis-hadis yang lain? Para hadirin rahmati Allah SWT, anda ketika pilih hadis ni, anda akan baca semua sekali. Anda akan baca satu bab yang banyak hadis, anda akan baca semua sekali. Kemudian anda akan pilih hadis yang rasa macam seronok nak datangkan kepada masyarakat. Dan anda lebih gemar untuk mencari hadis yang jarang didengar. Okay? Untuk mendatangkan hadis-hadis yang jarang didengar. Dan kadang-kadang bila kita baca satu hadis tu, kita rasa macam terlalu gembira dengan satu hadis, maka anda akan ambil hadis tu. Kalau anda cakap, kenapa saya pilih hadis tak pilih hadis lain? Itu anda tidak jawab. Dia jadi macam mana? Masa kita pilih tu, kita rasa macam hati kita rasa berat nak ambil hadis tu. Jadi kita pun ambil. Dan kadang-kadang hadis tu dia memberi kesan besar dalam jiwa kita, akhirnya kita nak datangkan. Kadang-kadang hadis tu jarang didengar, tapi sangat menarik untuk didengarkan, maka anda akan datang. Lebih banyaknya pada hadis silsilah yang kedua, yang anda sendiri tak pernah dengar, betul anda jumpa, anda rasa sangat menarik untuk dipaparkan kepada masyarakat. Okey, itu adalah sebablah. Dan kebetulan hadis yang silsilah yang pertama ni, hadis yang biasa kita dengar. Allah Ta'ala a'lam. Tentang hadis niat ni, ada orang tanya, kalau hadis ni jadi dalil kepada jadi rukun ya, macam mana sebelum farduan, contoh dia solat tu, macam mana, adakah sahabat solat sebelum hijrah itu tanpa niat? Baik, terima kasih. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, niat ini merupakan antara perkara yang fardu dalam ibadat. Ada ibadat yang tak perlu niat. Contoh kita cuba kena niat. Kalau kita bukan kita asbah nazar, kita akan jumpa dalam bahasa ni. Ada beberapa ibadat yang tidak perlu kena niat, tapi kalau buat sah. Contoh, kita baca Quran, kita memang baca tapi tak niat baca Quran, kita akan dapat pahala. Kita beristinja, istinja kan juga ibadah. Niat. Tak niat kan? Kalau niat mungkin dapat pahala, kalau tak niat tak dapat pahala. Okey, tapi benda tu sah. Okey. Sahabat kita tanya, adakah hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat Nabi sebelum datang hadis ni mereka melakukan ibadah tanpa niat? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang pertama, kita tak tahu bila Nabi sebut hadis ni. Secara zahir Nabi sebut ketika mana Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah, ditambah dengan karinahnya peristiwa Muhajir Ummi Qais. Pun begitu, tidaklah menunjukkan bahawa para sahabat Nabi sebelum peristiwa hijrah mereka tidak tahu tentang kefarduan niat. Pertama, ibadat ketika itu masih belum banyak. Sebab ketika di Fatrah Makkah, banyaknya dari sudut akidah, belum banyak tentang pensyariatan hukum hakam. Adalah solat, contohnya solat difardukan sebelum hijrah. Okey. Walaupun hadis ini disebut sebagai hadis yang secara zahir dilafazkan oleh Nabi selepas peristiwa hijrah, tidaklah menafikan ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi meminta para sahabat berniat. Okey. Cuma apa hadisnya? Kita tak tahu. Tapi realiti yang berlaku ketika itu, wallahu ta'ala a'lam, sama ada memang tidak diwajibkan lagi niat, dan saya tak setuju dengan benda ni. Yang kedua, diwajibkan niat, Nabi ajar kepada para sahabat, tapi kita tak jumpa hadis tu, tak sampai kepada kita. Sebab para hadirin, bukan semua ucapan Nabi dan juga tindakan Nabi dibukukan oleh para ulama. Bukan semua hadis Nabi telah sampai kepada kita. Banyak lagi hadis Nabi yang memang tak akan sampai kepada kita kerana tidak dicatatkan dan tidak disampaikan kepada kita. Okay? Sebagaimana disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Bayangkan, Nabi dalam tempoh 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Adakah dalam tempoh yang panjang itu hanya kitab-kitab hadis yang depan mata kita itu saja ke ucapan Nabi? Kita 2 tahun kita bercakap, asli lagi banyak daripada kitab hadis yang ada. Kalau kita catat apa kita ucapkan, betul kita buat buku, gambarnya berjilid tu. Setahun. Bayangkan Nabi tinggal bersama dengan para sahabat ketika mana di Makkah dalam peristiwa sepan Nabi dizahirkan sebagai Rasul, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah.
maka semestinya tindak tanduk Nabi lebih banyak daripada apa yang sampai kepada kita. Pun begitu, oleh kerana Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran dan menjaga Islam, maka yang sampai kepada kita sebenarnya cukup untuk dijadikan sebagai sumber hukum hakam. Okey? Jadi tentang berkenaan dengan isu niat para sahabat tadi, wallahu taala a'lam, sama ada mungkin tidak lagi difardukan niat ataupun difardukan, tetapi bukan dengan hadis ini, dengan ucapan Nabi ataupun arahan yang lain. Wallahu taala a'lam. Ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tahu, saya kurang jelas saja nak tahu pasal kenapa didahulukan haji berbanding puasa. Kan sebelum ni kita belajar rukun Islam didahulukan puasa dan haji. Dan adakah hadis ni bila hadis sahih ataupun ada lagi sahih pada dia ke macam mana? Terima kasih. Wal hajj wa shaumi Ramadan. Nabi sebut dalam riwayat kita baca tadi. Pertama, hadis ni hadis Bukhari, maka hadis ni sahih. Sahih. Cuma isu dia sebenarnya Nabi sebut pada satu dulu. Wal hajj ke ataupun wasaum. Riwayat Sahih Bukhari mendatangkan haji disebut dahulu berbanding dengan puasa. Riwayat Imam Muslim menunjukkan bahawa puasa disebut dahulu sebelum haji. Jadi saya pun nyatakan dalam buku ini, sebenarnya para ulama buat kesimpulan hadis riwayat Imam Bukhari ini diriwayatkan oleh generasi sebelum Imam Bukhari secara makna. Maknanya mereka tak meraihkan turutan yang sepatutnya. Pun begitu tak ada masalah, sebab tidak menjadi haram kita meriwayatkan satu perkara secara makna dengan syarat kita tahu apa yang ingin dimaksudkan oleh Nabi, yang ingin disampaikan oleh Nabi. Walaupun kita tak gunakan lafaz 100% yang digunakan oleh Nabi SAW. Dalam perbahasan hadis dia akan sebut riwayat bermakna. Contoh yang saya sebut ni, kau hafal tak ucapan saya? Hafal tak ucapan saya satu patut tak itu satu kalimah? Okey, betul kawan-kawan cerita pada kawan, saya dengar pada Haifizan dia kata gini. Dia kata gini tu macam saya sebut kan? Okey, makna sama tak? Makna sama kan? Sebab kita lafaz itu hanyalah untuk menunjukkan makna. Wa innamal kalamu la fil fuad. Macam ni sebut, innama ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalila kan. Lafaz kita ni adalah pembantu kepada menterjemahkan apa dalam hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan itu hakikatnya datang pada hati. Lidah ni hanya menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Jadi dalam isu hadis tadi, oleh kerana para ulama mengkaji ada hadis yang menyatakan puasa dulu berbanding dengan haji, maka mereka buat kesimpulan hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan secara makna. Secara lafaz hadis persisnya Nabi sebut puasa dulu baru haji. Sebab tu bila kalau kita tengok ulama bila sebut rukun Islam, dia akan sebut puasa dulu baru haji. Itu satu. Baik, katakan memang Nabi sebut haji dulu baru puasa. Katakanlah, maknanya sebiji macam yang diriwayatkan Imam Bukhari, itulah sebenarnya ucapan Nabi 100%. Nabi kata bunyan Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Nabi kata haji dan puasa Ramadan. Kalaupun Nabi sebut dengan ucapan gini di dalam bahasa Arab, kalimah wa tu wal hajj wa shaumi Ramadan, kalimah waw tu ataupun yang kita terjemahkan dan itu, cakap Melayu kita tak? Dalam bahasa Arab dia menunjukkan mutlaqul jam'i, semata-mata untuk menggabungkan, untuk menjadikan di antara dua benda. Bukan menunjukkan yang disebut dahulu itu lebih dahulu berbanding disebut kemudian. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita, saya tak tahu. Ali dan Muhammad datang ke sekolah. Siapa datang? Tak semestinya sama. Okey, kita bahasa sama lah. Itu bahasa Melayu kita lah. Tapi dalam bahasa Arab, dia sebut Ja'a Aliyun wa Umarun ila madrasah, contoh. Ja'a ila madrasah atau Ja'a ila makan kaza wa kaza. Bila sebut kalimah waw itu, sebenarnya dia hanya menunjukkan Ali telah ke sekolah sebut, Umar pun telah ke sekolah sebut. Cuma mungkin mereka datang sentak, mungkin Ali datang dulu, mungkin Umar datang dulu. Yang tu kita tak tahu. Itu kita kena tanya pada orang yang bercakap.
Jadi bila Nabi sebut wal haji wa shaumi Ramadan, tidak menunjukkan dari segi bahasa Arabnya bahawa mesti tunaikan haji dulu baru tunaikan puasa. Jadi sebenarnya sama ada hadis ini diriwayatkan secara makna ataupun tidak, tetap tidak menunjukkan kita kena buat haji dulu baru puasa. Dia beza kalau kita guna kalimah summa. Summa tu sudah kita katakan alaika bi, contoh katakan Nabi kata alaika bis solah, summa bil zakah, summa bil hajj, summa bis shaum. Kalau digunakan kalimah summa, kemudian menunjukkan kena buat dulu. Yang kemudian disebut tu kemudian dulu. Kalaulah Nabi sebut wal haji summa shaumi Ramadan, dia akan memberi maksud kita kena tunaikan haji dulu, barulah kita boleh puasa Ramadan. Tapi Nabi tak guna kalimah summa, Nabi guna kalimah wa. Wal haji wa shaumi Ramadan. Bila guna kalimah wa yang kita terjemahkan dengan maksud dan, ia hanya menunjukkan 5 perkara ini mesti dibuat tanpa mesti meraihkan yang ni dulu, yang ni kemudian. Tak semestinya begitu. Okay, jadi dalam isu kita sini, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sini tidak menunjukkan bahawa kena haji dulu baru puasa. Cuma saya sebut ni takut orang salah faham. Oh, maksudnya kita kena pergi haji dulu Ustaz baru puasa. Sebab kita faham ikut bahasa Melayu kita untuk bahasa-bahasa yang lain. Jadi oleh kerana hadis ini diturunkan dalam bahasa Arab, Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab, kita mesti memahami ucapan Nabi dan ayat Al-Quran Al-Karim berdasarkan grammar dan juga apa yang difahami oleh bahasa Arab sendiri, bukan berdasarkan bahasa kita. Okey. Ada satu kisah dulu. Saya balik Malaysia, ada seorang budak ni nama dia ID. Dia kata kepada saya, Ustaz, sebenarnya Tuhan ni banyak. Dia budak Melayu kan? Saya kata, betul. Sebab apa kata saya? Sebab Allah Ta'ala guna kalimah kami. Ya, kami banyak. Saya pun sebut ke dia, ya akhi, Quran turun dalam bahasa Arab, bukan turun bahasa Melayu. Maksudnya kita kena faham bahasa tu, walaupun diterjemah macam mana sekalipun, kena faham berdasarkan bahasa dia, bukan bahasa kita. Saya buat contoh kepada dia. Awak, apa maksud awak? Kamu, ya? Contoh kata, awak ni orang miskin lah, contoh kan. Apa maksud dia? Kamu. Itu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Minang, awak maksudnya saya. Kalau saya sedang cakap Minang, lepas tu saya kata, awak orang miskin bandar, contoh kan. Awak orang miskin bandar. Kalau terjemah ke bahasa Melayu dia, awak ni miskin betul. Orang yang dengar tak boleh terasa hati. Sebab dia kena faham, awak yang saya gunakan dalam bahasa Minang adalah maksud saya. Saya kata saya ni orang miskin, betul. Bukan nak kata orang yang bercakap tu miskin. So kita kena faham bahasa tu berdasarkan bahasa orang yang digunakan tu, bukan berdasarkan kefahaman bahasa kita yang mendengar. Jadi bila Nabi guna kalimah wa, so dia guna bahasa Arab. Bila bahasa Arab kena faham sebagaimana yang difahami oleh masyarakat Arab. Ya? Nanya budak tu ID. Saya dia kata, kita pun Ustaz kalau lama-lama boleh jadi Tuhan. Soal bahaya akidah. Betul tak? Nampak cerita tentang ada angkat tangan ni. Ada soalan seterusnya? Tak ada, tak apa. Fish, ada soalan? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu saya mohon keampunan daripada Allah SWT kalau berlaku kesilapan ketika menterjemahkan dan juga ketika menguraikan hadis daripada silsilah yang pertama ini. InsyaAllah esok lusa kan, kita akan sambung pada 5 hadis yang berbaki. Dan besarlah harapan saya untuk kita berusaha menghafaz hadis Rasulullah SAW. Besarlah harapan saya. Dalam satu syair saya kebetulan saya gemar mendownload manuskrip yang sekarang ni tersebar luas di alam maya, yang umur dia ratusan tahun lepas, tulisan-tulisan tangan kita lama yang umur dia mungkin dah 800 tahun, 700 tahun, 300 tahun lepas. Jadi saya ada satu manuskrip yang saya baca manuskrip tu, tiba-tiba saya terjumpa dalam ada satu syair yang mana syair itu begitu memberi kesan tu bagi jiwa saya. Dia sebut apalah syair tu dalam manuskrip Arab yang saya baca tu. Dia kata ahlul hadithi hum ahlun nabiyyi wa id lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadithi hum
ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Maksud dia kata ahlul hadis, maksud dia orang yang dekat dengan hadis ataupun ulama hadis, ataupun kita boleh luaskan maksud orang yang sentiasa bersama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kata syair tadi, saya pun tak tahu siapa yang menafsirkan syair itu. Saya jumpa kalam tu dalam manuskrip. Dia kata ahlul hadis ini adalah ahli keluarga Nabi. Umpama je lah kan, macam mereka itu adalah orang yang tinggal dengan Nabi. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan jasad Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi. Ahlul hadisi humu ahlul nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Kita telah pun ditakdirkan oleh Allah untuk tidak bersama dengan jasad Nabi. Maka mengapa kita tidak mahu bersahabat dengan nafas-nafas Nabi dan juga hadis-hadis Nabi yang suci? Semoga mana tahu dengan kita mengambil berat bersama, menghayati, menghafaz, cuba sedaya upaya untuk memperbanyakkan ucapan Nabi dalam ucapan kita, dalam minda kita, dalam jiwa kita. Mana tahu dengan sebab itu Allah belas dan kasih kepada kita, Nabi cinta dan rindu kepada kita, lantas kita akan ke syurga kelak, kita dipimpin oleh Nabi SAW. Dan mana tahu kita dimuliakan Tuhan, kita tinggal sebelahan dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkati majlis yang baik ini, dan besarlah harapan saya kalau kawan-kawan dapat menghafaz hadis Rasulullah. Tak banyak pun tak apa, yang penting sekurang-kurangnya dalam hidup kita ada hadis yang kita ulang untuk menjadi hafazan bicara mulut kita dalam mencari keridhaan Allah dan mencari kerinduan serta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersama dengan Ustaz Nizam untuk